trip kali ini aku nak share satu tempat yang sangat menarik, di mana kita keluar sikit daripada kesibukan yang tidak pernah berhenti, iaitu untuk bergerak sejauh hampir 250 km dari Shah Alam, di mana ia mengambil masa sekitar 3 hingga 4 jam membawa ke suatu tempat yang jarang orang tahu, iaitu Kampung Kuala Sat. Berbeza dengan Kuala Tahan yang sering menjadi pilihan kerana dengan keadaan jalan yang masih belum sempurna, namun tempat ini menjadi pilihan aku. Satu malam di sini cukup membuatkan ianya sangat berharga. Jadi pada trip kali ini, jom ikut aku merasai keindahan Kampung Kuala Sat. Checkpoint pertama, checkpoint apa? Orang kata sebelum ke Pantai Timur. Kita dekat BHP. Ya, ini dia BHP Gombak. Nah, isi perut dulu sebelum bergerak. Lepas ni kita sambung gerak ke jengkel atau jalan tu. Let's go, kita tengok apa yang kita boleh makan ni. Jengka mari. Tu dah kuat kau itu kuat. Pasar. Telah selesai aktiviti pada malam tadi, esoknya kami sambung perjalanan bertolak dari Jengka untuk ke destinasi yang kami tuju. Setelah beratus-ratus kilometer, berjam-jam perjalanan, akhirnya kami tiba di destinasi yang dituju, iaitu Kampung Kuala Sat. Jadi jom kita saksikan aktiviti apa yang menarik kami lakukan di sini.
Loading. Oh, dia macam mama tu. Berjanji sini ya. Sana lah. Biru. Masuk bilik dulu. Ni bilik dia. So, jom kita letak barang. Kita sambung pergi tempat lain. Let's go. Okey, sekarang pada pukul 10.30 kita orang dah tiba dekat Kuala Side. So sekarang kita orang dah pun berada dekat homestay yang kita orang sewa ni untuk satu malam ya. Kita tengok sikit ni. So kita ambil 2 bilik pink dengan biru tu. Dia katanya yang ni dia nak buat construction bilik semula, ada kontak kat situ. So nanti kalau ada apa-apa kita orang tu ada kontak kat situ kalau korang nampak. Jadi kalau apa-apa just kita tinggal kontak dekat sini. Besar juga kat sini. Kan ada ni macam-macam lagi. Depan ni pun ada kedai makan. Sebelah sini pun ada kedai makan juga. Tapi tak nak masuk lagi sebab tengah ramai orang. So tak nak ganggu privasi orang. So katanya sungai belakang sana ya. Terus ke sana. So pin location yang diberi kat situ. Tadi kita orang pergi masjid sana. Waktu sekarang kita orang dah settle untuk letak barang, pack barang. Sekarang tengah pack barang untuk bawa naik boat. Kita orang akan berak ke aktiviti yang seterusnya. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ayah. Hah? Ayah saya. Oh iya, ada Dia 80 lebih. apa tu? Mobil apa? Saya usul juga tadi. Kaki kuat. Oh, kat mana Kuala Lumpur? Tak ada apa ni. Korang hanya 3 ya? Ada juga. Susu barang. Tak apa, naik sister kan. Pagar pun depan. Oh, cameraman kan. Cameraman kita jalan dulu. Dia pakai lagi. Kena pakai lagi kan? Tak apa, tidur baik pun boleh. Betul lah. Ini tak bau. Bulannya itu lah. Wakaf finger. Untuk aktiviti pertama, setelah menaiki bot merentasi sungai, kami seterusnya ke tempat atau melawat kampung orang asli di sini. Dah. Ini buka lagi ni. Lepas tu gantung ke sikat lagi.
ada lampu solar. Kita tengah charge. Apa ni, dia orang Tayamak ni sebab dia orang kan ni musim madu. Oh, dia masuk hutan. Oh. Oh, dia masuk hutan cari madu. Habis dia tak balik. Dia balik siap cari madu lah. Siap mak. Dia pandai mereka. Dia pandai. When my days end, I must just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Even in another lifetime, find me there. And let's do tonight again. First we get problems are evaporating. Maybe I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight again. Even in another lifetime, find me there. And let's do tonight again. Rewind until daylight. Repeat, rewind, and put your hands up. Oh, keep those hands up for tonight again. Even in another life. Aktiviti seterusnya pula, kami meneruskan lagi perjalanan sambil melihat pemandangan yang menakjubkan di sekeliling sungai ini. Sambil itu juga kami mencari tempat untuk berkelah. Seterusnya melakukan aktiviti santai bersama keluarga seperti mandi sungai, makan-makan dan terbangkan drone. Tadi saya tanya dia yang pasal makan malam tu. Ada ikan kan? Apa nama yang mana? Nak makan dalam kita ada. Just fall in love. I know the DJ and I love this song. When my days end, I must just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night feel so young. Every single moment has led up to this one. Whoa, did the stars align? Whoa, maybe it's a sign. We should do tonight again. Even in another lifetime, find me there. And let's do tonight again. First we get problems are evaporating. Maybe I'm just guessing, but I've got a feeling. Whoa, we could dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight. Even in another lifetime, find me there. And let's do tonight again. Rewind until daylight. Repeat, rewind, and put your hands up. Oh, keep those hands up for tonight again. Even in another lifetime, find me there. And let's do tonight.
selesai berehat, berkelah, mandi sungai dan makan-makan, kami meneruskan aktiviti seterusnya sebelum pindah beri makan ikan. Sana keruh. Kita belah sini sikit, belah sini. Tok. Oh, besar ni juga. Ni besar-besar ni sedap makan ni. Ni kalau besar sangat tak sedap. Dia sedang ni. Ini dah bang pegang bang. Letak ni kat tangan lah. Letak ni kat tangan ha. Ikan besar. Ini bibit tangan. Oh, ni. Letaklah. Ni bukan banyak umpan dia lagi dia naik. Macam tu. Roti dia Habis kepala. kalau roti kan dia pergi ambil. dia naik moncong dia. Kita ada buat roti. Korang celup. Ready? 1, 2, 3. Pagi-pagi kita nak berjalan-jalan pagi hari untuk melihat suasana kat sini. Kat sini dia ada signboard juga, dia tulis camping. Oh, dah balik lah. Ini pinpoint kita orang masjid. Habis balik. Hujan ni macam nak naik derah. So rumah yang tinggal tu lah, rumah yang kita orang tinggal kat sini. Mama ambil ni. Tempat When my days end, I might just fall in love. I'm not a DJ and I love this song. Every single moment has led to this one. So sebelum korang sampai ke tempat destinasi korang, singgah sini. Ni Bukit Awan ni, Encong yang laju kat sini. Okay, ada signboard Bukit Awan. Lepas tu kita ke sini. Nampak terus satu view yang menarik kat sini. Ada signboard Bukit Awan. So kalau korang daripada sana terus dan nampak satu view yang sambung. Okay, viewpoint dia. Ni Dance all night. Whoa, not the end of time. We could do tonight again. Even in another lifetime, baby. And let's do tonight again. Rewind until daylight. Repeat, rewind, and put your hands up. Oh, keep those hands up for tonight again. Even in another lifetime, baby. And let's do tonight again. Even in so dah sampai Jalan Tut. Okay, korang tinggal kat sini ada dua. Kita bak ferry tinggal mana satu.
Okay, hai, Assalamualaikum semua. Jadi panjang perjalanan tadi, semua dah settle pasal vlog kali ni. Kita tunggu next activity apa. Dan jangan lupa like, comment dan subscribe. Dan video ni mungkin tak banyak bercakap, just a little bit about apa yang aktiviti buat kat sana, perjalanan ke sana, simple je. Dan terima kasih kepada yang menonton. Assalamualaikum.